Sumpah best. Bila handsome gila. Aku kata dah. Bila nampak dia. Sumpah. Tapi you kenapa? Kau jangan gelak. Cikgu ni. Dah bagi salam ni, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Duduk. Kau tahu tak? Pada aku fikiran kau ni, kata aku binatang ni. Lepas tu kau fikir apa? Siapa kau di mana kelas? Apa bising-bising ni? Awak tak nampak cikgu kat depan ni? Depan ni mana saja cikgu? Keluar sekarang? Ya, bising kan cikgu ni? Kau jangan nak. Kelachan gitu kau. Kenapa ada aku dengan cikgu tu? Cikgu? Ya. Diam-diam dah lah. Tadi tu cikgu. Tadi sebab apa benda? Nak kamu berdua ni nak kena peringkat dua aku bising-bising lagi Diri sekarang? Diam. Masuk sekarang? Duduk. Okay, masuk cepat. Muka tak payah besar sangat. Saya nak bagi tahu, minggu depan kamu semua ada ujian exam bahasa Arab. Jadi saya nak kamu semua bersedia dan hafal PL. Dah. Kamu semua boleh balik sekarang. Bagi salam semua. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, duduk. Okey, so hari ni hari exam ujian bahasa Arab. Masa dia beri 1 jam 30 minit sahaja. Saya harap kamu semua dah bersedia ya. Okey, kalau semua boleh mula sekarang. Susah je. Ibu siapa pula aku tak saja malam tadi? Kyu. Tiru korang berdua. Buat sini. Amboi. Diri kat depan cepat. Amboi korang berdua ni. Hari tu Wahal, hari ni Wahal lagi. Saya dah susah dia awal kan? Kenapa nak tidur juga? Apa salah korang berdua ni? Jom saya boleh guru sekarang. Tiga. Hei, apa jadi korang berdua ni? Saya susah dia awal kan? Kenapa nak tidur juga? Cikgu, masa kita orang pun tak ada tau. Hanya, lagi pun. Itu bahan buku pun tak ada. Macam nak saja? Tak tahu. Apa-apa pun saya cakap sikit ni. Adab lebih penting daripada ilmu. Jadi, kalau kita utamakan adab daripada ilmu, faham? Saya harap kamu berdua dapat sesuatu daripada apa yang kau dapat sekarang. 3. 1. Okey, Amira dengan Damia sila ke depan. Tanya, kamu berdua dapat mendapatkan markah yang cemerlang. 1, 2, 3. Betul lah apa cikgu cakap. Apa tu baru ilmu? Betul.